terima takdir. Nurin tahu abang susah nak maafkan diri abang atas apa yang jadi dulu. Tapi Allah lebih sayangkan ayah abang. Sakitnya. Abang mengigau lagi ke? Abang dah lah tengah sakit tu. Janganlah bangun mengejut. Pukul berapa dah ni? Ayah aku mana? Dah pukul 2 bang. Oh ya, satu hal lagi. Ayah abang keluar tadi. Ada hal katanya. Ayah dengan Ahok baru semalam ambil Natang ni dari balik polis. Rentung teruk bank bapak kau ni. Nasib ada budak Honda yang sebaru datang selamatkan kau sebelum letup. Kalau tidak, jadi janda anak aku. Teruk sangat van ni. Tapi sebenarnya, saya nak van ni dapat siap sebelum minggu raya depan. Ayah, ini van sudah runtuh parah. Kalau nak repair ni van memang perlu banyak spare part baru untuk ketika body pads yang dah runtuh. Kos pun makan banyak. Nak siap sebelum raya depan. Oh, maybe tak sempat. Tu spare part don't worry bos. You boleh guna saya punya van jenazah saya untuk letak spare part baru untuk van dia. Saya ikhlas tolong dia. Okey. Tapi yang satu lagi problemnya, enjinnya nak sumbat enjin apa lah? Kita orang tak ada enjin untuk van ini. Apa kata sumbat enjin for EG86 bapak aku tu? Dia betik kau ni. Nak sumbat enjin bapak kau dalam van ni. Apa enjin S120 sumbat semua tak cukup power ke? Ngamuk bapak kau kan? Tak apa ya. Enjin 4AG tu dah already 200 horsepower lebih dah tu. So lagi nak upgrade untuk sumbat kat van ni. Pasal enjin kita ayah tu tak apa. Nanti Kif nego dengan dia untuk cari enjin lain untuk AE86 dia. Nice idea. Insiden kemalangan ngeri melibatkan sebuah van dan kereta didapati berlaku di kawasan persimpangan Kuala Lumpur petang tadi. Kejadian terjadi apabila sebuah kereta Myvi yang melanggar lampu merah dirempuh van Toyota Hiace yang turut melanggar lampu merah ketika mengejar sebuah lagi kereta dari simpang lain. Nahas tersebut menyebabkan kedua kenderaan tersebut melambung terbalik sebelum van Hiace meletup. Seorang pemandu Myvi maut di tempat kejadian, manakala kedua mangsa menaiki dan mandu Hiace terparah. Pihak polis IPD Kuala Lumpur masih berusaha memburu seorang pemandu Mazda RX-7 putih yang lari dari tempat kejadian dan disyaki sebagai antara punca nahas tersebut. Kes kini disiasat di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Hai, lain macam terkejutnya bang. Lapar ke tu? Lapar? Makan sneakers. Nah, rasa sikit. Wah, sedaplah abang masak. Padahal first time abang masak rendang kan? Tak adalah. Dah pernah try sebelum ni, tapi tak jadilah. Lagipun abang saja je masak makanan raya awal. Pasal tu takut raya bukannya lusa, tapi esok. Tak masal kecoh pula tak masal. So baik buat awal. Padahal aku langsung tak rasa gembira. Sejak kemalangan teruk antara si pemandu setan tu, kaki aku dah cacat macam ni. Kalau saya tak cacat, abang tak perlu susah masak untuk saya. Padahal abang pun tengah sakit. Saya rasa saya ni beban untuk abang. Sayang, enough sayang. Enough. Saya takkan pernah anggap awak sebagai beban, tahu tak? Sebab saya tetap terima awak seadanya, Nurin. Abah faham. Bukan mudah untuk nak terima apa yang jadi pada kisah silam kita. Tapi kita tetap kena kuat semangat untuk tembus segala dugaan ni, sayang. Tak kira apa pun, abang buat semua ni demi gembirakan sayang, tahu tak? Pasal abang tetap sayang kau, Nurin. Abang tetap akan jaga Nurin sampai akhirat. Abang janji. Ya, hello? Assalamualaikum Kif. Kau ingat tak janji kita malam raya ni? Ya, but aku tengah masak makanan raya ni. Boleh lambat sikit tak? Lambat sikit? Kita tak istilah nak lambatkan rematch kita, tahu tak? Aku nak sabar kau race dengan aku pakai van jenazah kau tu. Kau tahu aku dah menunggu pertolongan ni kan? Lepas pertolongan kita yang tak memuaskan tahun lepas tu. Jujur, kau jangan ingat aku tak berdendam dengan kau lepas kau tumbuk aku dulu. Tapi biasalah, dendam wajib dibalas dengan dendam. Game kita buka ke tempat togi yang sama, okey? On. Abang, siapa yang call tu? Sebenarnya, abang ada janji nak settle hal penting dengan member. Memang penting sangat. Tapi, tempat tu jauh. Dia minta tolong preparekan majlis open house raya dia esok. So... Abang tipu! Jangan ingat saya tak dengar apa yang abang rancang dengan ayah malam ni. Abang memang tak tahu baik lagi ke dari berlumba lepas sampai mati sebelum ni? Abang memang tak sayang nyawa ke apa? Sepatutnya abang fikir masa depan kita daripada terima cabaran orang-orang yang tak sayang nyawa macam tu.
Awak simpanlah ni untuk ingat bang. Tapi jangan risau. Percayalah, abang akan balik dengan selamat. Abang pun tak nak belum balik macam dulu. Tapi abang terpaksa buat pelencang tu dengan ayah atas sebab-musabab yang abang tak boleh bongkarkan. Tapi abang buat semua ni demi awak sayang. Apapun, apa maaf saya batin siap-siap. Abang pergi dulu. Assalamualaikum. Mak habis solat kan? Please tengokkan rendang tengah masak tu ya. Please tengokkan rendang tengah masak tu ya. Akif nak keluar dulu, ada hal penting dengan member. Oh, terpulang lagi. Hati-hati ya. Nora, ngapa kau menangis ni? Kau risaukan lagi kau ya? Adik, jangan jaga! Kereta kat belakang! Berat hatimu untuk aku lepaskan dia. Aku dah tak nak kehilangan siapa lagi. Aku hanya mampu berdoa dan berharap yang dia akan selamat. Abang, tolonglah jangan tinggalkan saya. Kau main saja pilih mana macam ni untuk nak rematch dengan Stakif kan? Padahal makanan raya dah lah tak beli lagi ni shit. Sebenarnya aku bukan sesaja pilih mana-mana pertama untuk nak rematch dengan dia macam tahun lepas. Pasal rematch battle malam ni lah yang akan tentukan nasib aku dan dia malam ni. Kau sure ke plan kita ni bakal jadi? Tu, aku pun tak pasti. Tapi, kalau kita tak buat, sampai bila nak biar terlepas? Lagipun, kaki aku dah mengidam nak melenjan macam dulu, tahu tak? Dah dekat pukul 12 sedai. Still tak nampak batang hidung lagi. Dah sejam juga nunggu dia. Alah, kita kan Melayu. Mana pernah sharp on time. Macam tak boleh sabar je. Engkau ni, malam ni raya kan? Macam dia tak tahu dia kena masak apa-apa tu pagi esok. Kau ni tak usah husnuzon sangat lah. Hang ni, dia tu tu yang dah sampai Syed. Mestilah dia kena masak pagi raya. Tinggal lah sikit. Well. Nampak juga batang hidung kau, Kif. Patut bawa van jenazah kan? Ni pula aku bawa van nasi lemak arwah bapak kau ni. No, sporty benar van yang kali ni. Spoiler siap. Jujur, van kau kali ni memang gempak. Tapi jangan sure sangat van kau ni boleh lenjan drift toge sebiji macam pemanam bapak kau tu. Kau ni cakap pandai. Jangan aku tak praktis main drift toge pakai van ni dulu sebelum nak jumpa kau, shit. Kau dah tahu, aku dengan bapak mertua aku dah spend berpuluh ribu untuk hidupkan balik van jenazah rentung, tahu tak? Lagipun kau kena tahu, yang sebenarnya van nasi lemak arwah bapak aku ni lah yang pakai untuk tangkap geng plastik hitam, especially geng bosku korang tu. Aku sahaja je lekatkan stiker van jenazah untuk takutkan korang sampai adik korang berkarat ke accident. And jangan ingat aku tak tahu. Yang kau confirm tahu kan apa jadi kat van ni masa raya lepas. Lama sebenarnya aku rancang semua ni. Korang je yang lalai. So aku bertaruh, kau ngaku apa jadi kat bapak aku masa raya lepas kalau aku menang. Cih, main gitu pengakuan pula nampak. Tak sangka pula anak dahaka macam kau ni pun memang sampai sekarang tak diterima takdir kematian bapak kau Lagipun ada bukti ke aku ada kat kejadian bapak kau tu. By the way, you know what? Aku pun ada benda nak bertolongan kau, Kif. Kalau aku menang, aku nak kau tarik balik report tuduhan kau pasal aksiden sebelum ni. And lagi satu, bawa aku jumpa dengan member kau, si Syafiq tu. Well, that's I bet to you. Lebih dari satu. Because aku sebenarnya ada hal penting belum settle dengan member kau tu. Jangan tanya hal apa. So, we already bet for it. But jangan lupa format battle kita ya. Battle kita directly U-turn dari uphill ke downhill. So, jangan ingat kau menang kalau kau menang uphill ya. Awak simpanlah ni untuk ingat bang. Tapi jangan risau. Percayalah, abang akan balik dengan selamat.
Abang pun tak nak Bluma balik macam dulu. Tapi abang terpaksa buat pelencam tu dengan ayah atas sebab musabab yang abang tak boleh bongkarkan. Tapi abang buat semua ni demi awak sayang. Adik, akak tertanya-tanya kenapa semua lelaki sama je. Kenapa dia tak fikir langsung pasal nyawa dia tanpa fikirkan perasaan akak? Dia hampir mati pun masih tak serik lagi. Kononnya demi akak dah tak sanggup kehilangan lagi. Lepas apa yang dah jadi pada kau, Dik. Cukuplah apa yang dah jadi pada kau. Tapi akak minta maaf sangat-sangat. Akak tak dapat nak halang dia pergi. Okey, semua sedia. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Go! Daripada kau pressure aku, baik aku pressure kau dulu. Nani? Nice. Laju benar aku lencamin kau. Memang tak heran lah mana cakap yang cepat belajar macam kau. Terlampau jarang untuk jumpa driver luar biasa macam kau sebenarnya. Tapi kau jahil bab inersia yang lebih bahaya untuk benda berat. Makin berat keberadaan kau, taulah akibatnya. Patut kau berawal semua masuk sekota jam depan. Tapi kau mencuai, berpisah tiada. Mampus. Kau memang bodoh, Dakif. See ya. Silah hendak kita berapa jauh. Kalau dia menang, sampai bila aku tak tahu puncak kemalangan bapak aku. Aku tak akan biarkan kau, Rashid. Takkan. Sebenarnya baru minggu lepas aku dapat video kes aksiden anak kau tu. Wait, seriouslah baru dapat lepas tahun lalu oi. Sebelum ni kau boleh kata video bukti tak ada. Sebenarnya video yang aku dapat ni pihak saksi lambat nak kasih pasal kamera dashcam dia problem teknikal teruk dari sebelum nak kasih kat kita orang. Huh? Maafkan aku Abu pasal kau melambat dapatkan barang bukti ni. Aku faham kau dah terlampau lama nunggu keadaan untuk anak kau tu. Apapun, ada lagi satu bahan bukti pasal driver RS8 tu. Yang ni saksi lambat kasih pasal phone yang kena ragut time kejadian. Ni dia. Inilah muka suspeknya. Tapi gambar dia tak berapa clear untuk nak kena pasti identiti dia. Tapi kami syak kita orang pernah tahan dia pasal selalu maharam sampai jadi punca aksiden satu family sampai cedera dulu. And berkali juga dari sejak 2 tahun lepas kena tangkap pasal kesalahan punca puasa dulu. Semua ni salah kau! Kalau korang tak lepaskan dia pasal ikat jamin, anak aku takkan mati bodoh! Pula aku salahkan aku. Ingat saja kita orang bebaskan dia lock up dulu. Please ya, kau jangan salahkan aku. Kau salah kau atas sikit. Kau diam. Aku tak kira. Daripada kau lenjan kereta ni, baik bagi aku lenjan sendiri kejar suspek tu. Pasal korang lepaskan dia, jangan ingat aku percayakan korang lagi. Jadah kau nak kasih kau lenjan kereta ni. Siapa yang tugas untuk kejar suspek sekarang ni? Pergi mampus. Pasal kau tak pernah hadap jangan trauma anak aku dari dulu sampai sekarang pasal kejadian tu tak? Pasal korang tak dihukum si bangsa tu, biar aku hukum sendiri.
Kenapa kau tiba-tiba nangis pula? Kau fikir apa sampai pusing tadi? Bapak aku baru meninggal, bodoh. Kau fikir apa nak maksa aku battle malam ni juga, sial? Bapak kau mati? Hah? Sejak bila nak dahaka macam kau sedikit lagi bapak sendiri lepas lagi rumah ni? Udahlah Kif, kau tak usah nak acah peduli sangat lah. Bapak kau dah mampu. Woi! Bapak aku mati pasal nak RS8 kat traffic light, Rider pun pandai situ bagi tahu. RS8 tu pecah lah tulang kamu merah, tahu tak? Kau jangan ingat aku tak tahu. Kau RS8 putih tu jadi projek kau baru kau sampai guna untuk test power di atas jalan dia hujung minggu. Mengucap Kif, mengucap. Disebabkan kau punya test power lah. Kau bunuh bapak aku. RS8 tu memang confirm kereta kau lah, Serius aku cakap, aku bawa kau ke lokam lah, sial. Sampai kiamat aku tak maafkan kau lah, bangsat. Dah lama aku pendam dendam kesumat selama ni. Lepas kau tambah hancur hidup aku, bunuh bapak aku. Malam raya ni kau tak akan lepas. Aku dari dulu memang desperate nak tangkap manu jahanam tu. Pasal bukan anak aku seorang je hadap trauma tu, tahu tak? Ayah, tolong tengok dia. Apa yang dah jadi dengan dia? Hati mertua mana tak hancur bila tengok menantu sendiri jadi gila. Best kan? Takut duduk bilik semanjang lagi tenang kan? Han. Sepanjang di bilik dapatlah sembang main happy-happy semacam time Akif kecil dulu. Kan? Sekurang-kurangnya dapat juga jumpa balik dengan mak, ayah and kau baru Akif, Aisyah 50 sen. Daripada asyik borak-borak kosong, asyik main je. Apa kata Kif dendangkan nyanyian sedap artis nombor 1 Malaysia? Dengarkanlah. Ku tahu di mana tempat di kau takkan disakiti, tempat keajaiban penuh keceriaan. Dalam rumah Aisyah sambung. Di mana boleh ku cari Aisyah 50 cin 50 cin. Nyew. Sebab itulah dari dulu aku memang minta tolong dengan kau sangat. Ni semua demi untuk tolong tegakkan keadilan untuk diorang. Aku minta ampun sangat-sangat pasal aku terkasar dengan kau tadi. Aku tak emosi tadi. Tak apa, maaf juga atas apa menjadi kat diorang, Pak Abu. Jujur cakap lah, kalau aku ke tempat kau pun, aku of course confirm lagi rela nak tangkap suspek tu dengan cara sini berbanding minta tolong orang macam aku. Tapi jap, kau dulu bekas screwdriver rally kan? Kau dulu suka main toge kat sini kan tiap kali hujung minggu? Kau macam tahu-tahu je. Kenapa? Masa kau bukan tinggal jauh dah ke? Jaga kau, Syed. Jangan kau lawangkan dia. Dasar titik kucing. Jahat kau. Diam. Syarul! Dia hilang grip. Tunggu. Jangan. Uphill boleh menang. Tunggu downhill. Settle kerja aku. Kasih aku depan. Tercirik bila kau mengejar. 03 ke 06, suspek telah sampai, over. Sedia. Alright. Sekarang.
Game over, buah. Kami polis! Gerak diri sekarang! Kau fikir ada sini ke, Ahmad? Ya ada! Nani? Salah orang kau nak kenakan game! Ya Allah! Salah orang kau nak kenakan game! Ya Allah! Sekarang! Lah, nak bagi polis pada aku. Sarang! Mustahil. Garuk duduk lagi. Corner berita jam 60. Kontrol break. Okay. Corner medan ukara 840. Jangan! Back inside kanan, main boss line. Sial, makin dekat pula dorang. Bangun bro, keep kat belakang kita dah. Kau yang gempak Keith. Lain kau tajam kanan depan 70. Tag inside korang dapat tepi suspect. Okay. Masa ke? Dia kejar lagi. Sial! Kau bukan Shinigami. Ayah! Ni aku tunggu. Five! You mau dekat, Five! Dah dia cook bro. Let him cook! Lepas bapak aku hampir mati yang kau nak bunuh bapak aku lagi. Kau memang Berani! Bangsat! Setan kau Keith! jangan fikir kau lepas. Ya Allah! Oh, mampus! Hush, teruk gila aksi dia. Yeah, pada muka si bangsat tu. Balasan. Aku tak boleh. Biar aku mati. Hai,
Kev, minyak tumpah, Kev. Ya Allah, selamatkan dan lindungilah suamiku dari segala malapetaka dan mara bahaya. Ya Allah, semoga esok kami dapat beraya bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kev! Nah, awak simpan ini untuk ingat bang. Tapi jangan risau. Percayalah, abang berbalik dengan selamat. Dah bangkit dah pun. Misi, ambil ubat. Baik, doktor. Ayah! Ayah! Tuan Ayah! Ayah! Sabar, bawa tenang. Muka melecur. Jangan terlalu bergerak sangat. Doktor, macam mana dengan dia? Jujur keadaan dia memang teruk sebenarnya. Muka dia melecur dalam keadaan 5%. Dan juga tangan dia alami keretakan sedikit. Jadi saya mohon pada awak semua untuk bagi ruang untuk tenangkan diri dulu. Dia pun masih dalam keadaan trauma lagi. Sayang, maafkan abang pasal tak tepati janji. Abang tahu kau tak suka tengok buat abang macam ni kan. Tapi sekurang-kurangnya abang boleh juga tumpaskan dia demi kau. Abang yang plan untuk lumba dengan dia pasal Nurin, kau dah gila ke nak lepang lelaki kau? Kenapa abang tak mati je daripada menyusahkan orang lain? Abang dari dulu sampai sekarang tak pernah serik memperjudikan nyawa sendiri. Ini ke yang abang buat demi saya? Kalau abang mati, siapa nak jaga saya? Pernahkah abang fikir masa depan kita selain daripada berlumba? Sekarang ni, apa yang abang dapat untuk saya? Abang pun dah rasa macam mana rasa kehilangan seorang ahli keluarga. Abang pun kena fikir perasaan saya. Kalau abang tak ada, hancur masa depan saya. Apatah lagi kalau tengok abang mati katak sebab lumba haram. Mohon sabarlah bang. Saya tak nak lagi rasa kehilangan. Perkara tu menyakitkan saya. Tolonglah abang, matang. Rashid. Aku tahu kau terlalu banyak dosa sebelum mengaku. Tapi setiap insan berhak untuk dimaafkan. Apatah lagi kerana pengorbanan kau, Kif. Mungkin malam raya ini jadi tak tertembus dosa selama ni. Selagi terbenam belum pecah. Ya, hello. Okey, tak apa. Esok pagi raya aku masuk. Biar je tenangkan diri dulu.